saya nak Ustaz nak irsyad ketai bacaan syahadah kita. Boleh. Sama-sama kita angkat jari macam ni. Asyhadu semua ikut Ustaz. Kita akan baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu tak kita nak belajar apa hari ini? Belajar pendidikan Islam. Bagus. Jual. Okey. Ustaz ada gambar nak tunjukkan awak semua. Okey. Awak semua nampak tak ni gambar apa? sabun. Pokok. Pokok lagi. Daun. Ada perfume. Okey. Ada Sabun. apa lagi? Ada daun. Okey, bagus. Ni pula. Ni gambar apa? Okey, bagus semua. Okey. Okey, Ustaz ada soalan. Antara dua gambar ni, yang mana yang kamu rasa selesa nak tengok, nak lihat benda ni? Yang tu. Yang mana? Kanan. Yang ada bunga sabun. Sebab apa kamu semua cakap kamu pilih yang ni? Wangi Ustaz. Bunga cantik. Okey, wangi, bersih kan? Ya. Kenapa tak suka yang ni? Busuk. Tak Ya, lembut. Botol kan? Ya. Okey, Ustaz nak tanya, kenapa kita suka benda yang bersih? Sebab Allah suka, Ustaz. Betul Hakimi. Bagus Hakimi. Tepuk tangan. Betul. Okey, bagus semua. Okey. Jadi hari ni Ustaz kita nak belajar sama-sama tajuk Mari Bersuci. Okey. Okey, mari bersuci. So dalam topik mari bersuci ni kita akan belajar tentang pengertian najis, bahagian-bahagian najis dan cara menyucikan najis. Boleh semua? Okey, mari kita lihat pengertian najis. Okey. Semua ikut Ustaz ya? Boleh? Okey. Pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Lagi sekali. Najis ialah
daripada sah solat. sah solat. Okey, Ustaz nak panggil seorang. Irfan, boleh bangun. Okey, Ustaz nak awak baca sekali lagi pengertian najis ni, kemudian kawan yang lain ikut. Boleh semua? Boleh. Irfan, Mahir, Isnani, Ibda. Najis ialah semua benda kotor Semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Okey, bagus Irfan. Tepuk tangan untuk Irfan. Okey, Ustaz ada aktiviti untuk kamu semua. Semua teruja tak? Okey, Ustaz ada kad perkataan untuk pengertian najis ni. Ustaz akan bagi seorang satu. Tapi mungkin ada beberapa yang akan dapat lebih. Najis ialah Juga tak dapat. Okey. Semua dapat dah kan? Okey. Okey, Ustaz nak setiap seorang baca apa yang dia dapat. Okey, boleh daripada Ilham. Saya dapat najis Najis dan daripada. dan daripada. Okey. Nazir dapat apa? Saya dapat menghalang. Okey, bagus. Saya dapat semua kotor. Okey, bagus. Hakimi. saya dapat soh ialah Oh, bagus. Okey, Juan. Saya dapat solat. Solat. Irfan. Saya dapat benda yang benda. Yang betul. Okey, bagus semua. Okey, sekarang Ustaz nak kamu semua datang ke depan untuk kita buat kereta api manusia pengertian najis. Okey. Okey, sama-sama. Siapa yang tak ingat lagi pengertian najis tadi? Ingat. Okey, bagus. Okey. saya ialah Semua boleh bangun. Semua boleh bangun. Okey, boleh datang ke depan. soh ialah Ikut susunan. Ialah kimi-kimi ialah ialah Awak semua boleh bincang susunan dia macam mana. semua benda yang semua benda kotor yang menghalang daripada solat. Tadi najis ialah okey. apa? Okey, semua tunjuk. Tunjuk dia tu. Okey. Saya Sama-sama okey, kita baca seorang demi seorang ya. Yang seorang tu pegang kata tu dia akan baca. Tunjuk semangat. kena semangat. Semangat, semangat. Semangat. Najis. Semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Kita akan baca sama-sama. Mula daripada hadis. Okey, macam tadi. Baca sama-sama. Najis. najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Okey, bagus semua.
Okey. Okey. Okey, semua nampak ke depan? Nampak. Okey. Dalam najis ni kita ada 3 bahagian. Ada berapa bahagian semua? 3. Okey, yang pertama adalah mukhaffafah. Semua ikut? Yang kedua, mutawassithah. Yang ketiga, mughallazah. Okey. Mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Mukhaffafah ialah najis yang ringan. Najis yang apa semua? Mukhaffafah najis ringan. Okey, yang kedua, mutawassithah. Mutawassithah adalah najis sederhana. Apa semua? Mutawassithah najis sederhana. Mughallazah najis berat. Mughallazah najis berat. Okey, mari kita tengok contoh setiap najis-najis ni. Okey, untuk mukhaffafah, yang pertama air kencing bayi lelaki. Semua ikut? Di bawah umur 2 tahun. Air kencing bayi lelaki. Di bawah umur 2 tahun. Okey, semua faham di sini contoh dia? Okey, Nasir, apa yang awak faham? Air kecil lelaki muda umur 2 tahun. Okey, kalau air kencing bayi perempuan, adakah dikira najis mukhaffafah juga? Tak rasa Ustaz. Okey, jawapan yang tepat. Okey, untuk najis mukhaffafah ni adalah untuk air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Kalau umur 3 tahun bayi lelaki, adakah najis mukhaffafah? Bukan najis mukhaffafah. Okey, bagus semua. Betul. Okey, untuk mutawassithah pula. Okey, yang pertama kita ada najis haiwan. Semua sebut pertama. Najis haiwan. Najis haiwan. Yang kedua muntah. Yang ketiga darah. Okey, najis haiwan ni. Apa yang awak semua tahu tentang najis haiwan ni? Awak semua nampak kan ni? Okey, muntah. Muntah tu macam mana? Cuba buat cara muntah. Okey. Yang ketiga, darah. Okey. Siapa di sini takut darah? Okey, kalau awak semua tahu darah pun adalah najis mutawassithah. Najis apa semua? Okey, sama-sama semua. Sebut. Okey. Untuk mughallazah pula. Mughallazah tadi najis apa? Okey, bagus. Okey. Okey, semua sama-sama ikut style. Air liur dan segala yang berasal daripada
binatang ni nampak? Okey, Kinzir nama lain dia adalah Babi. okey. Jangan sebut selalu perkataan tu ya. Okey. Dan anjing. Anjing ini adalah anjing. Okey, siapa pernah nampak anjing? Okey. Okey, semua faham kan? Air liur dan segala yang berasal daripada anjing dan khinzir. Okey, air liur khinzir dikira najis ke tak? Najis. Air liur anjing? Najis. Bulu khinzir? Najis. Tai anjing? Najis. Okey. Tahi anjing, najis anjing ni najis mughalazah atau najis mutawassithah? Mutawassit. Apa tuan? Mutawassit. Okey. Jawapan. Salah kan? Okey. Jawapan tuan adalah kurang tepat. Okey. Kita kena rujuk balik ke sini. Segala yang berasal daripada anjing dan khinzir. Jadi najis khinzir tadi berasal daripada Anjing. okey khinzir. Jadi dia adalah najis mughalazah. Okey. Semua faham semua? Okey, bagus semua. Tepuk tangan. Itu anak anjing. Okey, kita akan buat aktiviti untuk bahagian najis ni. Yeah. Okey. Dalam kotak ni Ustaz ada gambar-gambar najis. Okey. Ustaz akan bagi seorang satu angka lebih. Okey. Lagi ni. Makasih Ustaz. Tuan ni. Tuan ni. Ambil lagi. Tak tahu hukum dia weh. Ambil lagi. Nak ambil lagi. Okey. Lembut nanti tak? Nanti. Okey. Okey, semua dapat dah gambar ni. Dapat Ustaz. Okey. Masing-masing sebut gambar yang awak dapat tu. Mula daripada Irfan. Nampak apa? Babi. Oh, awak suka ke? Okey. Jual nampak apa? Saya dapat tai. Tai apa tu? Tai lembu. Tai lembu. Okey. Hakimi dapat apa? Saya dapat bayi. Bayi dan Bayi dan Okey. kencing. bayi dan kencing. Okey. Irsyad dapat apa Irsyad? Dapat anjing. Anjing. So saya tulis saya tak apa lah Ustaz. Tidak duri. Apa dia Ustaz? Itu adalah Itu adalah Kaki Ustaz ni. Okey, Nazir. Ya Ustaz. Nama awak sama dengan saya. Saya dapat Apa? bukan ayat ni Ustaz. Ayat Arab. Arab. Okey. Yang kedua gambar orang buta. Wah, orang muta. Ya. Okey. Ilham Hakim. Ilham dapat ke tak? Dia dapat darah. Darah dan Cicak yang mati. cicak yang mati. Okey. Semua boleh Bangga. gunakan cicak. Giling untuk amal. Dekat. Okey. Ustaz
akan bagi berkat ni. Ya, Semua boleh bangun. Semua boleh bangun untuk kita tampal mengikut bahagian-bahagian hadis ni. Ya, baru Ustaz. Boleh kita bangun semua. Semua boleh bangun ya? Saya dulu. Okey. Habis terbang. Allah. Apa ni ini tangan ni? Tadi tu. Okey. Semua. Okey, semua dah dapat dah? Ada yang pernah dapat lagi? Ada. Okey, jom kita semak sama-sama. Jom. Okey. Mukhafafah. Mukhafafah tu nanti siapa? Okey. Apa tu? Gambar apa tu? Okey. Cuba teka macam mana kamu tentukan bayi ni umur 2 tahun? Sebab dia kecil lagi. Betul, tu ada kecil lagi. Saya tanya. Okey, siapa yang tampal ni? Saya. Aku segini. Jawapan okey. Najis mutawasithah. Najis apa? Najis Separuh. Separuh, betul. Okey. Gambar pertama ni gambar apa? darah. So, jadi darah adalah najis mutawasithah ke tak? Ya. Okey, betul semua, betul. Siapa yang tampal ni tadi? Saya. Bagus Ilham. Awak tampal di tempat yang betul. Yes. Okey, ini gambar apa? Orang muda. Foto kan? Okey. Ni najis mutawasithah ke tak? Ya. Okey, bagus. Okey, ini adalah apa? Bangkai haiwan. Bangkai haiwan. Okey. Tadi Ustaz ada ajar ke tak tentang bangkai haiwan? Okey, Ustaz bagi info untuk kamu semua. Ni memang tak ada dalam buku teks. Ustaz kongsi kepada kamu semua. Okey. Bangkai haiwan adalah najis mutawasithah. Najis apa semua? Okey. Ni gambar apa? Tanah. Okey, bulu dan tanah. Okey. Bulu bukan najis, tetapi tanah adalah ni pertama tak ada dalam buku. Okey, ni gambar apa? Kenapa bukan najis? Bukan baik. Gambar apa? Ni awak pernah nampak tak foto ni? Tak pernah. Foto tiger. Okey, untuk kamu semua, untuk pengetahuan kamu semua, ini adalah gambar Arab. Gambar apa semua?
Najis mutawasito. Najis apa semua? Mutawasito. Okey. Sebab apa? Okey. Saya cakap satu. Okey. Ustaz ada buat kajian ikut laman web Fatwa Mufti KL. Ada mengatakan bahawa arak adalah najis mutawasito. Sebab ulama fuqaha untuk mazhab kita ikut mazhab apa semua? Syafi'i. Okey. Majoriti ulama fuqaha. Imam Syafi'i ini dia berpendapat bahawa arak adalah najis mutawasito. Okey. Okey, fuqaha tu apa? Fuqaha tu adalah daripada perkataan faqaha. Faqaha tu apa? Fiqah ni adalah kefahaman. Jadi bila fuqaha ada alif dan hamzah dia akan jadi jamak untuk orang. Jadi fuqaha adalah ahli fiqah. Okey. Untuk muwalazah tadi najis apa semua? Najis berat. Okey, ni gambar apa? Nabi. Betul ke lembu yang ada dekat muwalazah ni? Bukan. Okey, tak ada. Jadi lembu ni ada dekat mana? Mutawasito. Okey, bagus semua. Siapa yang nampak ni tadi? Saya. Okey, bagus. Awak berani. Okey, lain kali kita akan cek balik. Najis lembu adalah najis mutawasito. Okey, ni gambar apa ni? Dia tengah buat apa ni? Dengan bentuk. Tengah beg. Okey. Najis. Okey. Anjing adalah najis apa? Okey, semua bagus semua. Ustaz nak tolong Ustaz. Boleh. Mari tolong Ustaz. Terima kasih Ilham. Semua tepuk tangan untuk Ilham. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada cara menyucikan najis mengikut bahagiannya. Okey. Awak semua tahu tak kenapa kita kena sucikan najis ni? Sebab nak bersih lagi. Nak solat lagi. Ada apa-apa lagi? Nak wangi tak? Okey. Kalau untuk najis ni kita perlu sentiasa sucikan dia. Kita tak boleh dekat pakaian kita, dekat badan kita ke tak boleh ada najis. Dalam rumah kita pun sama tak boleh ada najis. Kita kena sentiasa sucikan.
bersihkan najis tu. Okey. Okey, Ustaz ada video untuk kamu semua. Okey, sama-sama dengar ya. Kita skip dulu ya. Tengok. Okey, sabar dulu. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kencing anak perempuan itu dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki hanya dipercik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah najis mutawasithah. Contoh najis mutawasithah atau najis sedang adalah bangkai, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, dan alat atau hama. Cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh atau mencucinya sampai warna, rasa, dan baunya hilang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladh. Contoh najis mughalladh atau najis berat adalah air liur dan kotoran hewan anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sucinya tempat dan peralatan salah seorang di antaramu apabila dijilat anjing, hendaknya dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Najis benda atau tempat yang tertentu. Najis. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah cara menyucikan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa contoh dia tadi? Air Lagi, balik. Okey, bagus. Okey, cara nak sucikan dia adalah memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Kita hanya percik. Percik tu macam mana? Macam ni. Percikkan apa? Percikan air. Okey, percikkan air. Irfan, okey Irfan. Okey. Okey, mengingat semua? Okey, untuk najis mutawasithah tadi, najis mutawasithah ni najis apa? Sedang. Sederhana. Okey, cara menyucikannya adalah membasuh atau mencucinya dengan air sampai warna, rasa dan baunya hilang. Warna tu macam mana? Warna Okey, warna najis tu tak kisahlah najis tu
warna apa sekalipun, misalkan dia ada warna, kita kena hilangkan cuci dengan air. Okey. Rasa tu macam mana? Bukan hilang. Okey, rasa tu adalah dia punya fizikal. Awak tahu semua macam contohlah Ustaz ada tahi kat sini, tahi tak lembu kat sini. Ustaz ada air kat sini. Lepas tu Ustaz nak sucikan dia. Okey. Ustaz kena sucikan dia dengan air. Lepas tu dia still ada challenge sikit-sikit. Ada challenge sikit-sikit. Itu adalah rasa dia. Okey. Texture. Okey, dan bau. Yes, texture. Betul. Okey, makan ni. Okey, Dapat kepuk. okey, bau macam mana? Bau. Okey. So jadi kita kena sucikan najis tawasita ni dia sampai dia hilang warna rasa. Okey, ingat je semua, jangan lupa. Tak ada nak uji ni. Boleh ada. Okey, untuk najis mughalazah. Najis mughalazah ni najis apa? Najis Okey. Yang suci. Okey, cara menyucikan dia, mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satu baru-baru basuhan mesti dicampur dengan debu tanah yang suci. So, jadi dia kena berapa kali basuhan? 7. Semua macam ni. 7. Buang satu jari. Satu jari itu adalah untuk air tanah. Okey, bagus semua. Bagus. Okey, kita akan kepada demonstrasi cara menyucikan najis mengikut bahagiannya. Okey, sebelum tu Ustaz nak bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Okey, Irfan dan Juan, Hakimi dan Irsyad, Ilham dan Nazir. Okey, Ustaz nak kumpulan Irfan dan Juan untuk najis mukhaffafah. Okey, cara menyucikan najis mukhaffafah ingat tadi macam mana? Okey, bagus. Hakimi dan Irsyad akan buat najis mutawassithah. Cara menyucikan najis mutawassithah ingat? Okey, bagus. Ilham dan Nazir, najis apa? Mukhaffafah. Belum tunjukkan cara bagaimana nak sucikan najis mughalazah. Jadi Ustaz akan bagi masa dalam 30 saat untuk kamu berfikir. Untuk kamu fikir macam mana kamu nak tunjukkan bagaimana cara menyucikan najis mengikut bahagian-bahagian yang kita akan sediakan. Alat-alat untuk kamu berlakon demonstrasi nanti. Okey, semua boleh bincang ya? 30 saat. Okey, semua dah sedia ke? Dah. Okey, grup mana nak mulakan dulu? Irfan. Irfan.
Irfan. Tuan Irfan. Mari ke depan. Okey, mari ke depan. Sini. Lalu saja dulu. Lalu saja dulu. Okey. Nah. Juan akan pegang pakaian yang terkena najis ni. Okey, najis tu kat mana? Okey. Irfan boleh tunjukkan cara menyucikan najis mukhaffafah. Contoh, Ustaz. Ini adalah najis apa yang mukhaffafah? Najis ringan. Ustaz hanya bagi contoh sahaja. Ini adalah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Okey, Irfan boleh tunjukkan sekarang. Okey, apa yang dilakukan oleh Irfan tadi? Percikan air. Okey. Apa tadi semua? Percikan air. Betul. Terima kasih Juan dan Irfan. Okey. Hakimi dan Irsyad mari ke depan. Okey, Irsyad boleh pegang baju ni. Najis sama lagi. Tapi ini adalah, tak bagi contoh, ini adalah najis lembu. Najis lembu. Macam mana awak sekan? Boleh tunjuk? Ambil najis, buang. Biasanya awak akan cuci dulu kan? Ya. Awak akan cuci, gosok-gosok dulu. Lepas tu, jangan stop kan? Kamu sampai kena ada 3 benda yang kamu kena jaga. Kamu tahu tu. Apa dia tadi? Rasa. Okey, Hakimi tadi dah cuci sampai hitam. Najis tadi. Okey, bagus. Okey, Ilham dan Aziz. Ini adalah najis khinzir. Najis khinzir. Okey, Ustaz sediakan air. Colok, ini hanya rasa contoh. Okey, tadi macam mana tadi? Cara menyucikan najis mukhaffafah. Guna air lembu. Ya, air lembu atau air tanah yang suci. Okey, berapa kali kena siram? 1 kali air lembu. Air tanah yang suci. Okey, boleh tunjuk? Okey, baru 1 kali. Okey, okey, 1 kali. Berapa kali tinggal? 6. Air tanah juga ke? Tak. Okey, air apa? Air paip atau air muak. Okey, boleh tunjuk? 6 kali masuk hal. Tadi apa air lembu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersih dah. Okey, tahniah kepada semua. Tepuk tangan.
Hujan bertulis. Saya bagi seorang satu. Okey, semua tulis nama dan kelas. Tak ingat ke kita kan kelas 4 cemerlang? Okey semua. Awak nampak tak arahan dekat ujian ni? Okey. Semua baca sama-sama. Arahan soalan tu. Padatkan dengan jawapan yang betul. Okey, bagus. Semua boleh baca ya? Boleh. Ustaz bagi masa dalam 3 minit untuk siapkan. Ada masalah ke? Boleh bagi tahu Ustaz. Ustaz dia garis tu dia lukis. Tak apa asalkan titik bertemu titik. Walaupun jalan kita berbeza. Asalkan kita sampai ke destinasi yang sama. Macam aku bertemu. Okey, semua dah siap ke? Dah. Okey, bagus. Dah siap semua. Okey. Mari kita semak sama-sama. Okey, boleh tukar ke atas. Wow. Boleh tak? Okey, sabar. Okey, kita sama-sama baca juga soalan. Okey, yang pertama. Okey, baca sama-sama. Yang pertama. Semua yang mengatakan daripada soalan. Jawapannya adalah pengertian adil. okey, ada right. Bagi yang betul. Right, bukan salah. Irfan salah. Tak apa Irfan. Kita boleh buat lagi. Mana ada langsung berserik? Ha? Ada itu Tangan kau. Okey. Yang kedua. Baca semua.
Jawapan dia okey, tanda right bagi yang betul dan angka bagi yang salah. Salah Ustaz. Irfan salah lagi. Apa benda? Tak apa Irfan, kita belajar sama-sama. Tak apa. Oh, Okey, yang ketiga, baca sama-sama. Okey, jawapan dia betul. okey, bagus. Okey, yang keempat, baca sama-sama semua. Jawapan dia apa semua? Okey, semua boleh totalkan markah per 4. Okey, siapa betul semua? Angkat tangan. Tahniah semua. Irfan, tak apa Irfan. Salah sikit je, tak apa. Nanti kita akan baca sama-sama lagi untuk kelas akan datang. Okey, tak apa Irfan. Okey, semua boleh tepuk tangan untuk diri anda. Okey, sebagai kesimpulan, Ustaz nak seorang volunteer lagi. Siapa nak bagi kesimpulan? Hakimi atau Irfan? Kosong, lawan kosong. Saya menang tak? Okey, tiga kali. Dia menang tak? Okey, Irfan, bangun. Okey, hari ni apa yang awak belajar dalam kelas kita hari ini? Saya belajar bahasa Najis. Belajar bahasa Najis kali 3. Okey. Muafafah mutawasitan mulazam. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak seorang lagi. Hakimi. Okey, Hakimi, bangun. Apa yang awak belajar hari ini? Saya belajar tentang najis. Hadis, okey. Saya belajar tentang bayi. Baik. Saya belajar menjawab soalan. Menjawab soalan. Okey. Saya belajar cara cuci najis. Lepas tu saya belajar ngetin najis. Bagus. Saya belajar juga. Bagus. Bagus. Orang yang buat ini. Okey, Ustaz, apa yang awak belajar hari ini, dalam kelas hari ini? Isyad boleh bangun. Tadi mula-mula kita belajar tentang pengertian najis. Okey. Lepas tu kita belajar tentang bahagian najis. Okey, bagus. Bahagian najis ada 3. Okey. Lepas tu yang terakhir kita belajar tentang cara untuk menyucikan najis-najis tersebut. Okey, bagus. Sebelum kelas berakhir, Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana memberikan kerjasama yang baik. Satu, Ustaz nak ingatkan supaya kita kena
dengan sentiasa menjaga kebersihan. Sebab apa? Kita ni orang Islam. Islam suruh kita sentiasa bersih. Okey, bagus semua. Tepuk tangan untuk semua. Okey, ketua kelas boleh baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim.